Assalamualaikum penonton-penonton sekalian. Sekarang ni sudah masuk 1 Ramadan dan selebriti jemputan kita yang kita bawakan kepada set hari ini adalah Ijat from Kampar Perak. So sekarang ni apa Ijat perkembangan sekarang? Okay. Jok tak banyak je. Jok sekarang ni alhamdulillah lah, nak kata banyak tak banyak, sikit tak sikit, tapi boleh bulan-bulan 4 angka 5 angka. Oh sedap tu. Patutnya lama tak masuk dapur ni kalau 4 angka. Dengan bahan-bahan yang ada ni, apa Ijat boleh hasilkan dengan bahan-bahan ni? Okey, kalau kita tengok kat sini kita ada ayam, tam kentang, bawang putih, halia. Ni 3 beradik, 4 beradik. Okey, kalau kita sebut kurma, sebut sup. Oh, sebut kurma tak cukup. Campur sebut sup. Jadi mungkin nak buat rumah ayam kot. Okay, kalau macam bahan ni dia belum lagi di blend. Jadi kita kisarkan dulu guna blender. Okey, kita bubuh air dulu. Air kan ni dalam berapa mililiter tu? Oh, dah. Saya ni orangnya kasar. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam Empuk-Empuk Ramadan. Ya. Okey, kita kembali semula dalam Empuk-Empuk Ramadan. So, Jat, okey, kita mulakan segmen kita untuk masak pada hari ini. Okey, kita masuk apa dulu, Jat? Halia bubuh sekali ke buah asin? Halia bubuh sekali, kita akan bubuh bawang merah, bawang putih dengan halia ni kita blend sekali. Okey, cukup ya? Okey. Terlebih kan jadi bubur bawang pula. Okey. Dia jangan risau, bahan-bahan ni kita dah basuh, tangan kita dah basuh. Badan pun kita dah tutup tripod. Ni ikutlah, nak blend sampai halus pun boleh, nak blend tak terlampau halus pun boleh. Kenapa tak hidup? Oh. Maaf ya. Okey, maaf. Ini masalah first kita memang tak ada sediakan cili. Memang tak makan pedas kan? Bukan apa, penonton-penonton kita ada yang kena buasi, ada yang kena appendix, tak makan pedas. So kita kisarkan sampai halus. Okey. Jadi kita panaskan minyak kat kuali. Panaskan kuali. Minyak kita agak-agak lah. Maaf, saya kena nyangkung, saya ni tinggi. Oh, kuali. Saya nak kata pandai pun tak adalah pandai mana. Tapi kalau kata bak masak ni, orang kata sedap lah. Boleh cuba. Boleh lah. Untuk tekak sendiri, tekak ni lah. Okey lah, alhamdulillah. Cuma sekarang ni lah, kalau tengok angin kuat ni, jadi mungkin kuali ni lambat panas. Sekarang ni kat padang besar ni memang cuaca berangin lah kalau petang-petang. Dia berangin. Kadang-kadang masak tak jadi pun berangin enggak? Tuan-tuan dan puan-puan, okey, penonton di rumah, kita menggunakan secara manual. Okey, disebabkan faham cuaca di Perlis ni sangat unik. Orang panggil sini apa? Angin timur. Ya betul je. Angin timur. Okey. Angin timur ni dia panas tapi berangin. Itulah specialnya di belah utara. Okey. Jadi kita dah masukkan 4 sekawan tadi. Lepas tu kita akan tumis bawang tadi . Okay, Chef Ijat, kalau ni resepi ni mana Chef boleh dapat daripada turun-temurun ke, ataupun daripada tengok YouTube je ke, ataupun daripada Ijat Mara? Tengok kat sini nampak macam minyak banyak kan? Dia bukan terlajak minyak sebenarnya. Dia memang macam ni. Boleh buat keluar. Tapi cerita panjang-panjang senang nak bagi tahu. Tapi terlebih minyak. Dia gunakan cara tradisional. Okey, ni rempah kurma. Kita akan buka sebentar saja lagi bersama kita punya tetamu undangan kita, Chef Ijat, dan bersama audiens yang berada di sini. Tepuklah tangan sikit audiens. Tepuk tangan. Lah nampak meriah. Serbuk kurma. Serbuk kurma ya. Cuba kalau kata kat rumah tuan-tuan nak cuba masak resepi ni, tuan-tuan boleh cubalah. Mudah dan senang. Tapi kalau macam ni menyusahkan. Okey, bertemu kita di lokasi yang terbaru, iaitu di dalam rumah. Tadi kat luar tu ada masalah, cuaca tak mengizinkan. Kalau kita teruskan juga, besok juga baru siap. So, yang penting, masak kasih jadi. Itu saja. Kita teruskan dengan masakan Chef Ijat kita. Silakan Cik Ijat. Rempah dah pecah minyak, jadi kita buat ayam. Nampak menyelerakan tuan-tuan puan-puan. Kita tunggu ayam ni kering sikit. Bahaya nak bagi ayam ni masak. Okey, tadi dah bubuh air, dah menggelenggak, itu bubuh santan lah. Okey, tadi dah bubuh santan ni kita masukkan kentang. Jadi kalau dah masukkan kentang, maksudnya dia tak lama dah dia nak siap. Okey, Jat, tadi kita dah bubuh air, bubuh santan. Lepas tu tadi kita akan terus dengan tambah bagi dia rasa manis-manis, manis-manis sikit kan. So kita tambah
gula. Oh, gula. Berapa Agak-agak banyak tu? lah. Cubalah dengan, Agak-agak mencelupkan asam. dengan sedikit sebanyak gula. Sedikit sebanyak gula. So, kita akan masukkan garam. Okey, kita dah masukkan garam dan gula, betul? Gula, betul. Dah, betul. Okey. So, masakan kita Kita tunjuk.